Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati kita milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahajalah kita memohon pertolongan. Kita minta hati kita dilembutkan. Kita takut kalau hati kita menjadi mati, menjadi keras, susah untuk kita menerima nasihat, mendapatkan teguran, apatah lagi kalau datangnya daripada ahli keluarga kita sendiri. Mungkin anak-anak kita tegur kita, mungkin isteri kita, mungkin adik-beradik kita menegur kita. Kita susah untuk menerimanya. Tapi peliknya, selalunya kalau mungkin doktor memberi saranan untuk kita makan ubat untuk kesihatan kita, kita dengar kata doktor. Tapi untuk rohani kita bagaimana? Kita tentunya nak akhirat kita terselamat, kita nak aman damai di dalam kubur. Kita perlu merawat hati kita, jiwa kita yang sakit. Kita takut kalau kita dalam keadaan dah dapat nasihat, dapat teguran, tapi hati kita keras kerana apa? Kesombongan kita.